Beberapa negara telah mengarahkan rakyat mereka keluar daripada Mali, Afrika Barat. Amerika Syarikat pula meletakkan amaran tertinggi level 4, do not travel. Maksudnya kalau anda berada di sana, keluar sekarang sebelum terlambat. Negara itu kini berdepan dengan kecauan, iaitu kumpulan JNIM yang dikatakan sekutu Al-QAEDA telah menutup laluan minyak dan mengawal jalan utama ke ibu negara Bamako. Sekolah tak dibuka, stesen minyak kosong dan rakyat tak boleh bergerak. Dan kerajaan kini dikatakan hampir hilang kawalan. JNIM ataupun Jamaat Nusrat Al-Islam Wal Muslimin muncul pada tahun 2017. Mereka ni lebih kurang Khawarij moden, Islam tapi ekstremis. Mana-mana kerajaan Muslim yang tak ikut syariah penuh adalah musuh Islam dan kafir halbi. Sekarang ni kerajaan Mali diperintah oleh junta tentera yang dipimpin oleh Colonel Assimi Goïta. Mereka rampah kuasa pada tahun 2021 dengan janji nak lawan penganah, tapi jadi lagi huru-hara. Soalan, kenapa kerajaan tentera ni semakin lemah? Yang pertama, dunia luar dah sekat semua bantuan sejak daripada rampasan kuasa. Yang kedua, Colonel Assimi Goïta yang memimpin junta tentera ni tiada pengalaman mengurus negara. Ekonomi makin teruk dan kini lebih separuh daripada Mali jatuh ke tangan JNIM. JNIM hidup daripada cukai paksa ke atas penduduk luar bandar, penghidupan, emas dan juga manusia di kawasan Sahel. Duit haram tu dia guna untuk beli senjata, bayar gaji pejuang dan kuatkan pengaruh. Matlamat akhir mereka ialah untuk jatuhkan kerajaan Mali dan dirikan negara Islam versi